Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Azahra Erina binti Muhammad Hafiz, wartawan TVPSS SK Merimau. Sekarang ini di belakang saya ini adalah lintas langsung kehadiran YB Akmal Saleh, ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Merimau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Azahra Erina binti Muhammad Hafiz, wartawan TVPSS SK Merimau. Pada hari ini lintas langsung saya bersama dengan YB Dr. Akmal Saleh. Pada hari ini akan bertanyakan beberapa soalan. YB? Ya, saya. Apakah pesanan YB pada Hari Guru sempena Hari Guru? Okey. Pertama, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua guru-guru dalam Malaysia ini. Sama ada sekolah menengah, sekolah agama, sekolah rendah, sekolah apa sekalipun, selagi mana dia guru-guru, saya nak ucapkan terima kasih kerana tak mungkin anak-anak murid ini akan berjaya tanpa bantuan daripada guru-guru ini. Yang kedua, saya nak ucapkan juga saya terhutang budi yang amat sangat kepada semua guru-guru. Sebab guru-guru lah yang mendidik, membina anak bangsa untuk menjadi lebih berjaya pada masa akan datang. Ya. Terima kasih YB. Seterusnya, pada pandangan YB, apakah cabaran terbesar yang dihadapi guru pada hari ini? Okey. Cabaran yang paling besar adalah bagaimana guru-guru hari ini kena menyesuaikan cara nak mengajar tu dengan teknologi yang ada pada hari ini. 10 tahun yang lepas mungkin tak sama hari ini. 10 tahun lepas tak ada AI, tak ada WhatsApp group. Hari ini cabaran dia lebih besar sebab ada AI. Semua maklumat di hujung jari. Tapi macam mana nak melaksanakan dan nak memastikan ilmu itu sampai ke murid tu, itu cabaran yang paling besar lah. Mengikut perubahan teknologi yang ada hari ini. Terima kasih YB atas terbesar hati kerana diwawancara pada hari ini. Baik, terima kasih juga ya.